Okey, kalau kau ada Osmo Pocket 3 kan dan selalu shoot di bawah matahari macam ni, tengok overexpose tak nampak langsung, langit pun tak nampak. Korang perlukan ND filter macam ni. Okey, ini sebelum dan ini selepas korang letak ND filter. Tengok. So dynamic range tu nampak, langit pun nampak, awan nampak. Korang punya muka tidak overexpose. Jadi ND filter yang aku gunakan adalah daripada KNF guys. Nano X Series Lens Filter khas untuk Osmo Pocket 3. Dalam ni korang akan dapat 3 ND filter yang berbeza. Ada CPL, ND2 dan juga Black Mist. Masing-masing ada kegunaan dia masing-masing. Mudah saja korang nak gunakan sebab ini dah magnetic kan. Alright, korang just tepek saja dia macam ni. Dan korang jangan risau kalau korang offkan korang punya kamera ni kan, dia akan rotate tu, dia tak kacau bahagian dalam ni sebab lens ni dia tipis sahaja guys. Okey, function filter CPL ni adalah untuk kurangkan reflection di cermin kereta, jadi bolehlah nampak dalam tu kan, dan ataupun permukaan air laut dan juga sungai. Memang sangat berguna untuk CPL. ND2 ni pula adalah untuk kawal cahaya yang masuk macam tadi. Awal video korang nampak overexposed, tapi korang letak ND2 ni, dia terus boleh softkan korang punya masalah. Untuk black diffusion ni pula adalah untuk softkan lagi cahaya yang ada dalam video tu. Memang sangat cantik kalau korang dapatkan look yang cinematic, boleh gunakan Black Mist. Jadi siapa-siapa yang ada Osmo Pocket 3 tu kan, aku rasa ini adalah keperluan untuk korang dapatkan ND filter macam ni. Cukup 3 ni sebab yang 3 ni pun sudah asas, sebab ada banyak lagi ND filter yang lain. Cuma yang ni sudah cukup basic untuk kegunaan pelbagai situasi korang. Okey, Osmo Pocket 3 dapatkan lens daripada KNF. Bye bye.